Salam sejahtera, hai semua, apa khabar? Hari ini kita bersama podcast Sana Sini di episod yang ke-61. Saya Sivaraj Chandran. Dan saya Siva Morgan Pandian. Dan bersama kita hari ini adalah seorang tetamu yang kuat agresif. Boleh dikatakan hari-hari kita boleh melihat beliau di media sosial. Sebelum tu, saya ingin memohon kepada semua untuk like, share dan subscribe podcast kami. Minggu lepas kita telah berbincang tentang Prof, kita bincang tentang politik. Kita telah menjemput Ketua Pemuda AMK yang baru menang. Telah bincang tentang PKR, hala tuju PKR, masalah dalaman PKR, dan masa tu pemilihan PKR belum habis. Kita bincang pasal kempen Rafizi dan juga geng-geng dia dan sebagainya. Hari ini kita akan berjumpa dengan seorang tetamu seperti yang cakap yang kuat agresif, Saudara Neo. Saudara Neo ni daripada MCA, beliau merupakan pengarah komunikasi pemuda BN dan juga ketua penerangan pemuda MCA. Betul. Tapi cara dia saya tak nak cakap lah. Tapi dia kuat agresif. Bagus, saya memang setiap kali saya tengok media sosial, saya tengok hujan-hujan ni dia bawa fakta-fakta yang dibawa oleh Saudara Neo tu memang padat, memang cantik. Jadi saya ucapkan tahniah lah sebelum tu kerana inilah semangat pemuda yang kita harus sentiasa ada dalam politik. Okey Neo, apa khabar? Sihat? Terima kasih YB kerana sudi menjemput saya. Ya. Budak hingusan lagi bagi saya. Mana hingusan? Orang besar ni. Dan idola saya juga. Selain pada YB, idola saya Prof Siva. Prof idola semua orang. Yang saya hormati. Baru-baru ni dikatakan ada orang-orang katakan dia kahwin dengan Jacqueline. Sudah kahwin. Gambar dia seiras dengan Dr. Siva. Saya pun terkejut tak jemput dia. Saya pun terasa juga. Prof ada terima banyak ucapan tahniah lah. Itulah, dikahwinkan tanpa pengetahuan saya. Okey, Saudara Neo. Hari ni Neo, kita nak bincang pasal MCA. Satu, kita nak tahu kalau MCA hala tuju MCA, dan kedua kita nak tahu pendirian MCA dalam Barisan Nasional dengan Pakatan Baru, dengan Pakatan Harapan dan sebagainya, unity government lah kan. Dan ketiga adalah hal-hal berkaitan dengan MCA dan apakah yang sedang berlaku dalam negara ini. Dan kalau berbincang dengan MCA, kita tidak berlari pada pengundi Cina. Itulah yang topik-topik akan kita bincang. Baik. First, saya nak tanya Saudara Neo, apa pendapat anda dan apa pendirian pandangan mungkin tentang apa unity government? Adakah MCA dan termasuk MIC diberi keutamaan dalam unity government dalam hal ini? Bagi saya kalau dari aspek, kita kena lihat dari aspek apa? Aspek politik ataupun daripada aspek pentadbiran ataupun aspek yang lain-lain. Kalau dari aspek politik, saya rasa MCA by MIC masih part of unity government, dan presiden kita dapat lihat semua presiden parti masih seringkali terlibat dan menghadiri mesyuarat kerajaan perpaduan. Itu dari aspek politik. Pastinya di situlah ruang dan tempat untuk semua wakil-wakil parti, semua komponen parti dalam kerajaan perpaduan ini berbincang dan bermusyawarah. Itu dari aspek politiknya. So saya rasa semua orang adalah equal dalam perkara ini. Tetapi dari aspek pentadbirannya, memang amat jelaslah bahawa MCA dan MIC ini memang tidak terlibat secara langsung khususnya dalam pentadbiran kerajaan persekutuan. Kabinet. Walaupun MCA mempunyai 2 kerusi parlimen dan MIC ada 1 kerusi parlimen, tetapi kita tidak terlibat. Walaupun orang kata, saya tahu ada yang sinis, yang kata alah dua kerusi saja, MIC 1 kerusi saja. Tapi kita lihat ada juga parti yang hanya 1 ahli parlimen, 2 parlimen ni yang juga terlibat dan menjadi menteri dan timbalan menteri. Contohnya Tiong King Seng. Bukankah MCA sendiri menolak jawatan kabinet di dalam kerajaan perpaduan? Saya rasa saya tidak terlibat dalam orang kata proses melantik anggota-anggota kabinet, dan pastinya itu prerogatif Perdana Menteri. Itu bagi saya, kalau nak menggambarkan, walau sekalipun bagaimana kita menolak, tetapi kalau nak menggambarkan kerajaan perpaduan yang merangkumi semua, yang secara yang kita kata inklusif, maka setiap parti perlu ada wakil dalam kabinet supaya
setiap keputusan itu adalah secara konsensus. Barulah kita boleh mewakili kerajaan perpaduan secara absah. Kan? Kalau hari ini kita lihat, kalau ada parti di kalangan parti perpaduan tidak terlibat dalam jemaah menteri yang membuat dasar-dasar negara, bagaimana kita nak kata itu adalah sebuah kerajaan yang inklusif? Tetapi kalaulah katakan ada rombakan kabinet dalam 1 bulan dan Perdana Menteri mempertimbangkan 1-2 jawatan untuk diberikan kepada MCA di dalam kabinet, apakah MCA akan menerima kedudukan dalam kabinet berdasarkan kepada rombakan tersebut? Itu terpulang kepada Presiden selaku bukan sahaja Presiden Parti tetapi juga selaku ahli parlimen yang layak untuk dilantik, dicadangkan namanya, dan itu adalah bagi saya keputusan Presiden sendiri, dan yang di mana bagi saya di peringkat akar umbinya kita akan sokong sepenuhnya apa jua keputusan yang baik bukan sahaja untuk rakyat dan negara tetapi juga untuk masa depan parti. Bagaimana hubungan MCA dengan parti komponen lain di dalam Barisan Nasional, khususnya dengan UMNO? Bagi saya hubungannya masih akrab. Kalau bagi saya sendiri, pengalaman saya sendiri sehingga sekarang kami nampak di peringkat pemuda Barisan Nasional, hubungan kita tetap sama akrabnya. Ya, hubungan ketua pemuda dari MCA, MIC dan juga UMNO itu sendiri, dan tidak lupa juga PBRS dari Sabah. Kita sentiasa ada perbincangan, mesyuarat sesama kita, walaupun mungkin tidak sekerap zaman YB, tetapi kita masih mengekalkan semangat kebersamaan dan juga semangat Barisan Nasional itu. Kita cuba, ya, walaupun kita tahu realitinya ada pihak yang mungkin lebih berat kepada hubungan kerjasama kerajaan perpaduan, ya, dan kita tahu secara realitinya ada sentimen UMDAP dan sebagainya, tapi hakikatnya kita nampak bahawa kerjasama di kalangan pemuda Barisan Nasional, khususnya UMNO, MCA, MIC, masih akrab. Saya boleh anggap masih akrab. Mengenai keakraban kerjasama antara pemuda, komponen pemuda, saya lihat Akmal ni dia bit agresif dalam membawa isu-isu berkaitan dengan agama, kaum dan sebagainya. Dia agak very very arrogant in statement bagi saya lah. So bagaimana komponen MCA manage dia? Sebab kebanyakan serangan yang dibuat oleh Akmal tu saya lihat kepada masyarakat Cina. Ya. Kebanyakannya. Jadi adalah baru-baru ni isu temple dan sebagainya disentuh, tapi kebanyakannya dia lebih kepada menyerang masyarakat Cina yang indirectly mengaitkan dengan DAP khususnya. Jadi bagaimana kita boleh, komponen ni you all sedang menguruskan isu keakraban ni, walhal kita tahu ini akan mengakibatkan kita kehilangan pengundi Cina, khususnya MCA. Kita akan hilang pengundi Cina. Kalau nak lihat 95% pengundi Cina dalam PRU yang lepas sebenarnya telah membuang undi kepada DAP ataupun Pakatan Harapan. 95%. Ya. Walau bagaimanapun, saya harus katakan bahawa kita lihat cara karakter Akmal itu sendiri sebagai seorang pejuang. Dia nak memperjuangkan selalunya yang dikatakan, ya, isu-isu perkauman, isu yang memperjuangkan hak orang Melayu, mempertahankan agama. Dia pada pandangan dia tak salah dia mempertahankan. Cuma dari segi mungkin kita yang bukan Melayu ni, kita melihat bahawa keadaan cara dia tu mungkin sedikit agresif. Yeah. Itu bukan cara Barisan Nasional. Itu bagi saya kita perlu berkomunikasi. Saya sendiri selaku pengarah komunikasi pemuda BN, saya sentiasa berkomunikasi dengan dia. Kalau ada isu, kadang dahulunya mungkin tidak, tapi sekarang kalau kita lihat Akmal lebih tenang sekarang menghadapi isu-isu yang orang kata sensitif. Ya, kerana kalau dia tidak berhati-hati, statement dia akan backfire kita. That's why itu cakap. Ya. So bagi saya ini adalah satu proses bagaimana kita membina semula jambatan hubungan kerjasama di antara kita Barisan Nasional ni. Ya, kalau kita lihat sekarang ada apa-apa isu saja, ni secara open
dia akan merujuk dengan saya, betul ke ini isu sentimen orang Cina, kan? Saya terpaksa lah explain, YB bukan, ini macam ni. Sebab interpretation dan perception Cina dengan Melayu ni lain. You see, Cina cakap kadang laporan itu, direct translationnya ni membawa makna yang lain. So apabila dia tengok, he jumps into conclusion, dan dia akan terperangkap dalam isu perkauman. Walhal, contoh isu kekemat. Dia bukan isu agama atau perkauman. Itu adalah technical error, kesilapan manusia yang menyebabkan benda itu berlaku. Tetapi kalau you nak gunakan angle, perspektif agresif ataupun perspektif agama, kononnya agama diancam apa semua, dan dia akan create anxiety lah, kan? Dia create anxiety to the Muslim population ataupun community. Pada masa yang sama, dia akan create anxiety to the non-Muslim juga, kerana seolah-olah Muslim versus non-Muslim. Walhal itu bukan realiti. Realitinya adalah kesilapan seseorang itu yang menyebabkan isu ni diperbesarkan. Sama juga isu HAM, kan? Itu adalah technical error, pensijilan yang expired dalam proses dan sebagainya. Kenapa kita nak perbesarkan? Apa manfaat dia? Apa faedah? So benda ni, I think over nights, days, kita dah bersama, kita discuss. Now we understand. Kalau ada isu-isu yang sensitif, we better discuss. We better come up with solution rather than jumping out without any solution and trying to become hero for no reason. Pada pandangan saya, Neo, kalau statement sebegitu keluar daripada DAP atau daripada PAS, saya mungkin akan terima. Yes. Tapi statement sebegitu keluar daripada satu gabungan yang sudah berdekad bersama, dan kita mempunyai satu collective responsibility. Betul. Ya, kita dah dalam kerajaan dan sebagainya. When statement sebegitu dikeluarkan oleh seorang pemimpin parti terbesar dalam kumpulan tersebut, dia akan memberi kesan natijah yang tidak sihat. Betul. Dan menunjukkan, menyampaikan mesej bahawa perjuangan UMNO lebih atau serius dengan PAS, kepada Islam, agama dan sebagainya. Tapi kita cuba, selama ni kita cuba membangunkan satu persefahaman. That's what MCA, MIC kita yang play the check and balance role. Kita dulu tak ada masalah sebegini. Betul. Jadi mungkin saya faham sebagai ketua pemuda, mungkin pada zaman kami pun Datuk Seri Syam pernah Pulau Cikeris, yes. KJ pernah seolah-olah dia sebagai pemimpin Islam sebagainya. So, itu kita faham, kita pemuda, kita pun buat benda sama, sebab kita faham itu memang tanggungjawab kita, memang kita kena agresif. Ketua pemuda kena agresif. Betul. Jadi tapi agresif tu kita kadang-kadang kalau kita silap, mungkin kita ahli politik, kita faham kita ni buat ni atau tujuan untuk laba politik. Tapi kalau orang luar dia salah tafsir mesej kita, benda tu akan merugikan negara kita. And backfire us. Backfire. Itu yang saya cakap dengan beliau sendiri, bahawa kita jangan terikut rentak lawan. Sama yang YB sebut tadi. Kalau datang daripada DAP, PAS, you boleh terima. Sebab itulah cara permainan mereka dahulunya semasa mereka menjadi pembangkang. Betul. Apa kekuatan Barisan Nasional? Apa pegangan Barisan Nasional? Moderation. We are a moderate party. So, kita tahu desakan-desakan supaya kita mempertahankan kaum masing-masing. Kepentingan agama khususnya, kaum khususnya. Tetapi kita jangan lupa, kita mewakili Barisan Nasional, sebuah parti yang sederhana, moderate, and we work by consensus. Yes. Kalau ada sebarang kemuskilan ataupun sebarang masalah, isu, kita selesaikan secara baik, cara sederhana. Itulah saya, when it comes to moderation, to be honest with you, you might say I'm biased, but I miss zaman Datuk Seri Najib. Kita semua rindukan zaman Datuk Because Seri Najib. we never had this kind of issues. When we work on issues, kalau kita nak cakap isu, kita isu based lah. Kenapa kita lihat isu tu dari aspek lain pula?
Kan? Contohnya kalau ada masalah keselamatan rakyat keseluruhan, bukan keselamatan orang Melayu saja, bukan keselamatan orang Cina saja, bukan keselamatan orang India saja, keseluruhan rakyat Malaysia. Kalau kita boleh kembali kepada perjuangan asal kita, ya, iaitu menjaga kepentingan semua rakyat secara inklusif, saya rasa people will appreciate. Khususnya orang Cina, orang Melayu, orang Cina dengan orang India ni, kita mahukan sebuah negara, masyarakat yang majmuk, yang harmoni. So biarlah yang lepas-lepas ni mereka bermain dengan sentimen perkauman, ekstremisme dan sebagainya. But itulah role Barisan Nasional bagi saya, pemimpin-pemimpin muda Barisan Nasional, untuk tarik balik rakyat kita ni. Orang dah pecahkan, but I think people realise that to certain extent tak mungkin kita, kalau kita segregate our society and we can become strong. Kita tak boleh nafikan sumbangan UMNO, MCA, MIC dalam persejarahan perubahan politik siasah negara kita. Tapi kenapa akhirnya tumpas? Kalaulah politik moderat itu, kesederhanaan itu menjadi tunjang kekuatan, apa sebenarnya berlaku sehingga kini masih lagi dirasakan susah untuk mendapatkan semula sokongan yang pernah kita lihat sebelum tahun 2018. Itu yang saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga mengingatkan kawan-kawan saya dalam pemuda, bahawa kita jangan terikut dengan rentak lawan. Saya tahu, khususnya contoh macam MCA dan MIC, kita telah kalah sejak saya boleh kata 2008. Kita mula kalah banyak kerusi, mula kalah, dan kita kita rasa tekanan bahawa kaum kita dah tak bersama kita. Itulah naratif yang dimainkan oleh lawan kita. Contohnya hari ini, sampai hari ini orang kata China dah tak sokong MCA. MCA dah tak relevan. I'm speaking for my own party. Itu naratif persepsi yang dimainkan. Walhal kalau dikatakan DAP itu sendiri, dia tak kata dia mewakili orang Cina. Betul. Dia kata dia parti multiracial. Tapi kenapa China sokong DAP lebih daripada sokong MCA? Mahupun India, sama kaum India. Ramai juga yang sokong PH, orang India. Dan tak percaya kepada Barisan Nasional, khususnya MCA yang mewakili kaum Cina, MIC mewakili kaum India. Tapi apakah relevan lagi naratif itu disebabkan MCA dan DAP sudah bersama dalam kerajaan perpaduan? Kita bersama dalam kerajaan perpaduan, tetapi kalau kita lihat, kita masing-masing masih nak cengkam pengundi masing-masing. Sebab itulah di peringkat kalau kita lihat DAP, dia cuba nak mempertahankan sokongan 95% dari pengundi Cina ataupun bukan Melayu ni bersama mereka. Tetapi hari ini apabila mereka menjadi kerajaan, mereka dah tak boleh bercakap dan bertindak seperti dulu. Dulu kalau setiap isu berlaku, setiap isu yang melibatkan orang Cina maupun bukan Melayu, mereka akan menjadi pihak pertama yang datang criticize MCA, seolah-olah MCA tak memperjuangkan hak orang Cina. Mereka akan kutuk MIC tak memperjuangkan hak orang India. Contohnya UEC, mereka memberi harapan palsu. Seolah-olah MCA ni tak memperjuangkan pendidikan, padahal MCA lah yang memperjuangkan pendidikan Cina sehingga hari ni, vernacular school system. Kita lah yang membina Universiti Utah. Kita lah membina universiti untuk orang Cina supaya mereka yang tak dapat scholarship, mereka yang tak dapat masuk universiti dahulunya kerana tempat yang limited, ada peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat tertinggi. Ini adalah jasa MCA. UEC saya lihat sebelum pilihan raya isu tu dimainkan, dikata MCA gagal untuk mempertahankan, dan Dong Zong dia criticize MCA ni pengkhianat sampai dia mogok dan sebagainya. Tapi what happened now? Apa dah berlaku? Itulah saya kata kan, nampak tak? Apabila mereka menjadi kerajaan, mereka kata tak boleh. So NGO tu dia sekarang di mana? Dengan mereka ke atau dengan MCA? NGO Cina. NGO. Saya tak boleh jawab bagi mereka lah. Mereka sendiri kena faham jelas lah keadaan sebenar. Apabila hari ni kuasa, bayangkan 40 ahli parlimen, 5 orang menteri, 8 orang timbalan menteri, ke berapa kan? Lepas tu dengan 95% sokongan Cina terhadap DAP,
inilah masa terbaik kalau anda betul-betul nak memperjuangkan hak orang Cina. Tapi nampak, mereka tak boleh laksanakan. Jadi kalau tak boleh laksanakan, apakah MCA mempunyai harapan untuk tarik balik mungkin 50% daripada 95%? Itu strategi politik. Tetapi bagi saya, lihat kepada isu ini menunjukkan bahawa ada perkara yang kita lihat dulunya kita tak dapat laksanakan, tetapi digunakan sebagai isu perkauman untuk menyerang kita. Untuk menyerang MIC, tak memperjuangkan hak orang India. MCA tak memperjuangkan hak orang Cina. Tetapi hari ini apabila terbukti bahawa ada beberapa perkara yang memang kalau bagi mereka kuasa sepenuhnya pun, almost 100% pun, mereka tak dapat laksanakan. Maka rakyat akan lihat. Rakyat akan jelas. Oh, ada benda yang boleh, ada yang benda yang tak boleh. Dulu kalau MCA kata kita kena menjaga keharmonian semua, kita jangan hanya fikirkan kepentingan orang Cina, kita jangan hanya fikir orang India, tetapi jaga keharmonian orang Melayu. DAP akan orang pertama keluar kata, tengok ni, inilah Cina yang menjual maruah Cina, tunduk kepada orang Melayu, tak memperjuangkan hak orang Cina. Tapi saya heran Neo,